boleh jadi malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW telah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah SAW an naqumaha hiya lailatun 27." Demi Allah, aku benar-benar tahu malam apakah itu Lailatul Qadar. Ia adalah malam yang Rasulullah perintahkan kepada kami agar bangun malam padanya untuk tujuan beribadah, iaitu malam ke-27 Ramadan. Sahabat-sahabat, Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmunya di dalam bahagian Al-Quran. Walaupun terdapat hadis-hadis yang menunjukkan Lailatul Qadar boleh berlaku pada mana-mana tarikh, mana-mana malam daripada 10 malam terakhir, hadis yang kita bacakan ini menunjukkan ijtihad, pendapat, pandangan Ubay bin Ka'ab berdasarkan daripada petunjuk yang beliau fahami dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sebahagian para ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Boleh jadi malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, kita perbanyakkan ibadah pada malam ini dan sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan lupa untuk follow Hadis Expert.